Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kadar ilahi. Saya mewakili anggota Regimen Askar Wataniah Unit 515 bagi pasukan infanteri kedua di bawah ketumbukan pasukan Tentera Darat Malaysia, Regimen Askar Wataniah di Malaysia. Saya juga yang bernama Azwat, di mana semasa ini saya mengambil kesempatan, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, malah kesucian dan rohani ini, agar saya berdoa semoga kita lagi dimuliakan, dirahmati, jika lagi diberkati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la taqtadun. Innal la yuhibbul muqtadin. Seperti mana saya mengambil kesempatan bahawa tuan-tuan saudara-saudari yang saya kasihi, wirawati kita yang ada, di mana hingga hari ini buat Malaysia kita yang lagi memerdekakan hingga ke 68 tahun. Patah pujangga, biar putih tulang, jangan putih mata. Alang-alang menyeluk pekasang, biar sampai ke pangkalan. Pengenalan bagi saya yang berpengalaman bahawa di sini Regimen Askar Wataniah adalah salah satu pasukan yang tertubuhnya juga buat di negara Malaysia, pada asalnya bermula di negeri Pulau Pinang. Lagi dalam peperangan yang ada dari peperangan dunia yang pertama, lagi sampai ke peperangan dunia yang kedua. Disitulah wujudnya kami semasa dijajahan Inggeris, yang adanya tertubuhnya pasukan sukarela. Disinilah kami buat sejarahnya Askar Wataniah di Malaysia. Dan sehingga hari ini Askar Wataniah telah berkembang maju sehingga di pelosok negara kita. Demi keamanan, keagungan kita, kedaulatan kita, menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong, Raja dan berakyat berpisah tiada. Daulat Tuanku, menjunjung kasih Tuanku. Di sini bermulanya Askar Wataniah yang adanya ditubuhkan siri 300 dan siri 500. Malah ke generasi untuk terus moden, terus berkualitinya teknologi dalam berkemanusiaan. Kami di sempadan negara sebagai regimen sempadan. Syukur alhamdulillah, kedaulatan dan kegagahan kami dalam ketumbukan pasukan Tentera Darat Malaysia yang kami sanjungi, yang kami taati, yang kami kasihi. Seperti mana wira-wira negara mendaulatkan Malaysia ini. Wahai saudara-saudariku, wira-wirawatiku, teruskanlah perjuangan demi kekeluargaan yang kita agungkan. Malaysia merdeka, merdeka,
merdeka. Bersemangat dan berberanilah kita terus berjuang dengan semangat gemuruh yang juga saya adakan untuk saya taat, setia, lagi gagah setia buat saudara seperjuangan. Mentera semerah padi, biar jasa jadi kenangan. Terbuka minda yang pintas, pintar dan cerdas. Juga di sini saya bersyukur dan berterima kasih kepada pasukan-pasukan utama di mana dalam Tentera Darat Malaysia yang tidak asing lagi, sehingga hari ini menjunjungi kasih ilahi buat kami agar tidak akan melupakan janji keamanannya. Malah negara kita ini Malaysia doakanlah dan restuikanlah dan syukurilah dan makbulilah di mana doa saya ini, doa kita bersama. Semoga kita terus dalam yang lagi maha suci. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Dan saya tidak lupa sekali lagi dan akan saya utamakan dalam pengalaman saya sebagai anggota tentera di Regimen Askar Wataniah Malaysia, di mana saya bermulanya menjadi seorang anggota tentera, sehingga hari ini saya menjanjikan kedaulatan negara ini, di mana yang saya bersama veteran-veteran Angkatan Tentera Malaysia di persatuan, di kelab, di yayasan, juga yang kekal masih lagi veteran di Regimen Askar Wataniah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah barisan kita. Juga di mana panduan ini, saya harap bertindak balaslah, malah lagi dalam silaturahim kita yang sedang dalam perhubungan.